Alhamdulillah. Memang saya dapat maklumat tentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak dapat hadir ke program di Pahang. Oleh sebab itu dikatakannya beliau tak berapa sihat. Katanya sakit belakang. Jadi saya sebagai ahli Dewan Parlimen Malaysia ni, bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya harap dia dapat berehat secukupnya, ambil masa makan ubat dengan sebaiknya, dan kita menunggu kehadiran Yang Amat Berhormat untuk menjawab semua perkara yang dibangkitkan dalam Dewan. Jadi lepas ni tenang-tenang lah, tak payahlah nak menari-menari sangat, nanti sakit belakang ni. Jadi bersabarlah dengan ujian yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri ni tentang sakit belakang ni. InsyaAllah saya doakan supaya Datuk Seri cepat sembuh.